Oh, macam tu. 7/2 darab 7/3 sama dengan 7/5. Oh. Baiklah kawan-kawan semua. Sebabkan hari ni kita ada peperiksaan UASA akhir tahun. Saya ingin mengatakan bahawa janganlah kita berhenti berusaha. Kalau kita sudah berusaha, kita berdoa dan kita serahkan saja kepada Tuhan. Mungkin dia boleh bantu kita dan jadikan kita sebagai seorang yang beriman dan berjaya di dunia dan dalam exam UASA ini. Takbir. Weh, soalan apa tadi? Kepala betul anak saya, anak Anya. Bodoh. Soalan tadi susah betul lah, padahal aku dah study. Kepala kod. Baiklah, di sini saya ingin mengatakan bahawa kita telah merdeka daripada exam. Jadi, dengan semangat kewarganegaraan, merdeka! Merdeka! Merdeka!